Hai, kali ni Manja nak kongsi resepi kek marble versi orange coklat. Mula-mula masukkan 1 cawan mentega, setengah cawan gula dan whisk sehingga kembang. Kemudian kita nak masukkan 3 biji telur grade A bersama dengan 1 sudu besar pati oren. Kita sambung whisk lagi sehingga kembang dan sekarang boleh stop. Kita nak masukkan 1,5 cawan tepung naik sendiri. Bila adunan dah elok sebati dan mesra, kita nak bahagikan kepada 2 bahagian. Satu bahagian kita akan warnakan dengan sedikit pewarna makanan jingga dan satu bahagian lagi kita akan tambah dengan 1/3 cawan serbuk koko. Apabila kedua-dua bahagian siap teradun sebati, kita boleh masukkan ke dalam acuan kek yang ni bersaiz 6 inci. Masukkan adunan secara selang-seli sehingga habis kesemuanya. Akhir sekali, di permukaan adunan, gunakan lidi yang bersih dan lorekkan mengikut kreativiti. Kita akan bakar dengan suhu 160 darjah selama 40 minit. Okeylah, itu saja untuk kali ini. Like dan follow Malay Kitchen. Bye!